Pernah tak anda terfikir apa persamaan antara apple yang jadi perang, paku yang berkarat dengan api yang menyala? Bunyi macam tak ada kaitan kan? Tapi sebenarnya di sebalik semua tu, ada satu tarian kimia yang sedang berlaku. Hari ni kita akan belajar langkah-langkah tarian ni yang kita panggil pengoksidaan dan penurunan. Okey, jom kita mulakan dengan benda yang semua orang pernah nampak, api. Bila kita tengok kayu terbakar, jadi abu, apa sebenarnya yang berlaku kat dalam tu pada tahap molekul? Transformasi kimia apa yang sedang kita saksikan ni? Jawapannya, kalau kita nak mudahkan cerita, semuanya berkisar tentang satu elemen ni, oksigen. Cuba bayangkan atom oksigen ni macam satu hadiah. Dalam satu tindak balas kimia, ada bahan yang terima hadiah ni dan ada pula yang terhilang hadiah dia. Inilah intipati proses ni. Untuk faham tarian kimia ni, kita kena kenal dua langkah utama dia. Jom kita selami peraturan asasnya dulu, iaitu peraturan oksigen. Okey, langkah pertama dipanggil pengoksidaan. Senang je nak faham. Bila satu bahan tu terima atau dapat atom oksigen, kita cakap bahan tu dah dioksidakan. Fikir je, pengoksidaan ni penambahan oksigen. Itu je. Langkah kedua pula, pasangannya ialah penurunan. Ini pula lawan kepada pengoksidaan. Kalau satu bahan tu hilang atom oksigen dia, kita cakap bahan tu dah diturunkan. Jadi senang nak ingat. Pengoksidaan, terima oksigen. Penurunan, hilang oksigen. Jadi, kita ada pengoksidaan kat satu belah dan penurunan kat belah lagi satu. Dua-dua ni macam pasangan yang tak boleh dipisahkan. Mana boleh ada satu je tanpa yang satu lagi. Kalau ada yang terima oksigen, mesti ada yang hilang oksigen. Dia sentiasa berlaku serentak. Alright, teori dah cukup. Jom kita tengok macam mana benda ni betul-betul berfungsi. Kajian kes kita yang pertama ni, kita akan tengok pembakaran sejalur logam berkilat yang dipanggil magnesium. Apa jadi bila kita bakar dia? Proses dia macam ni. Mula-mula kita ada magnesium tulen dan oksigen dari udara. Bila kita bakar, dia keluar cahaya terang gila. Dan apa yang tinggal hanyalah serbuk putih. Serbuk putih inilah sebatian baru yang kita panggil magnesium oksida. Nampak tak? Magnesium sekarang dah bergabung dengan oksigen. Jadi, ikut definisi kita tadi, apa dah jadi pada magnesium tu? Sebab dia terima oksigen, maka kita boleh simpulkan yang magnesium telah dioksidakan. Ia dah melalui proses pengoksidaan. Simple kan? Okey, sekarang jom kita tengok contoh yang lagi best sikit. Kali ni kita boleh nampak kedua-dua tarian, pengoksidaan dan penurunan berlaku serentak dalam satu tindak balas. Ini macam kes tukar tempat dalam dunia kimia. Dalam senario ni, kita ada kuprum oksida. Bayangkan, dia macam kuprum yang tengah pegang sebiji atom oksigen. Lepas tu, kita campurkan dengan karbon. Bila kita panaskan, masa inilah mereka akan bertukar pasangan. Tengok apa yang jadi. Atom oksigen tu, dia tinggalkan kuprum oksida dan pergi kat karbon. Jadi, kuprum oksida tu hilang oksigen, maksudnya dia telah diturunkan. Dalam masa yang sama, karbon pula terima oksigen. Jadi, dia telah dioksidakan. Inilah tarian redoks yang sebenar, berlaku serentak. Okey, dalam tarian ni, setiap penari ada peranan dia. Sekarang, jom kita bagi nama rasmi pada peranan-peranan ni. Kita akan kenal ejen pengoksidaan dengan ejen penurunan. Siapa agaknya mereka dalam tindak balas tadi? Okey, yang ni mungkin nampak macam terbalik sikit mula-mula. Kuprum oksida yang dah kena turunkan, kita panggil dia ejen pengoksidaan. Manakala karbon yang dah kena oksidakan, kita panggil dia ejen penurunan. Macam mana pula tu kan? Jom kita fahamkan logik dia. Fikir macam ni. Kuprum oksida tu adalah ejen yang menyebabkan pengoksidaan berlaku. Macam mana? Dengan bagi oksigen dia kepada karbon. Kalau dia tak bagi oksigen, karbon takkan boleh dioksidakan. Sebab itulah dia ejen pengoksidaan. Dialah puncanya. Sama jugalah dengan karbon. Dia pula ejen yang menyebabkan penurunan berlaku. Macam mana? Dengan ambil oksigen daripada kuprum oksida. Tindakan dia curi oksigen itulah yang menyebabkan kuprum oksida diturunkan. Jadi, karbon adalah ejen penurunan. Nampak tak? Mereka saling memerlukan untuk berubah. Baiklah, kita dah lalui tarian kimia ni dari A sampai Z. Sekarang, jom kita kumpul balik semua langkah-langkah penting yang kita dah belajar tadi dalam satu rumusan yang pantas. Ingat je 4 benda ni. 1. Pengoksidaan tu terima oksigen. 2. Penurunan tu hilang oksigen.
Tiga, dua-dua ni mesti berlaku serentak. Dan yang keempat, ingat peranan yang terbalik tu. Yang diturunkan ialah ejen pengoksidaan dan yang dioksidakan ialah ejen penurunan. Dapat tu, anda dah faham asas dia. Tapi, kejap. Selama ni kita duk cakap pasal oksigen. Ini akan timbulkan satu soalan yang besar. Macam mana pula dengan tindak balas kimia yang tak ada oksigen langsung? Adakah tarian redoks ni masih berlaku? Jawapannya, ya, masih berlaku. Dan ini akan buka pintu kepada dunia kimia yang jauh lebih luas. Tapi, itu cerita untuk kupasan kita yang lain. Terima kasih sebab bersama kami hari ini.